Sekarang ni bukan setakat ekonomi kita kena ikut Amerika. Halal pun dah nak ikut Amerika sekali. Ya, betul. Perjanjian kita dengan Amerika ini, Amerika mengenakan syarat Petronas kena beli LNG. Petronas kena beli daripada Amerika setiap tahun sebanyak 3.4 bilion US, bukan ringgit. Ini satu penyerahan. Ini kata negara kita merdeka berdaulat. Bagaimana ni? Ni Malaysia ni jadi tumpuan dunia. Seluruh dunia perhati Malaysia. Bagaimana kita boleh handle Trump. Esoknya dengan Lee Chiang. Hari ni sign dengan Trump. Esok sign dengan Lee Chiang. Perjanjian ART 2025 yang ditandatangani antara Amerika dan Malaides kini bukan lagi sekadar dokumen perdagangan. Ia telah berubah menjadi sumber kegelisahan nasional. Bahkan di kalangan parlemen Malaides sendiri, bukan karena sentimen, melainkan karena isi perjanjian ini dinilai melampaui batas kewajaran sebuah kerjasama antar negara berdaulat. Salah satu poin paling kontroversial adalah kewajiban Petronas untuk membeli LNG dari Amerika setiap tahun senilai 3,4 miliar dolar Amerika Serikat. Ini bukan opsi pasar, bukan mekanisme kompetisi, melainkan kewajiban kontraktual. Dalam dunia perdagangan bebas, kewajiban sepihak seperti ini jarang disebut kemitraan, biasanya disebut ketergantungan. Kritik semakin tajam ketika muncul ketentuan terkait nadir bumi, sumber daya strategis yang seharusnya dikelola demi kepentingan jangka panjang negara. Dalam perjanjian ini, Malaides disebut wajib menjualnya ke Amerika tanpa ruang penolakan. Jika benar demikian, maka pertanyaannya sederhana. Di mana letak kendali negara atas kekayaannya sendiri? Inilah yang membuat sebagian anggota parlemen Malaides murka. Mereka tidak berbicara dengan bahasa jalanan, tetapi dengan istilah yang sangat serius. Penyerahan, pemunggahan kekayaan, dan penggadaian negara. Kata-kata itu bukan retorika murahan, itu adalah istilah politik yang lahir ketika negara merasa diposisikan bukan sebagai mitra, melainkan sebagai pemasok yang patuh. Ironi terbesar justru terletak pada narasi resmi yang terus diulang. Kedaulatan, hubungan erat, dan saling menghormati. Namun di atas kertas, yang terlihat adalah satu pihak menetapkan syarat, pihak lain menyesuaikan diri. Dalam hubungan setara, syarat dinegosiasikan. Dalam hubungan timpang, syarat diterima. Perjanjian kita dengan Amerika ini, Amerika mengenakan syarat Petronas kena beli LNG. Petronas kena beli daripada Amerika setiap tahun sebanyak 3.4 bilion US, bukan ringgit. Ini satu penyerahan. Ini kata negara kita merdeka berdaulat. Bagaimana ni? Yang amat berhormat Tambun, apa sudah jadi kepada ini? Kita merdeka, tapi hari ini Trump datang yang menjahannamkan Gaza, bumi Palestin. Kita sambut mereka dan kita serahkan kekayaan kita. Ini pemunggahan. Ini pemunggahan harta negara miskin Malaysia ke Amerika. Saya kritik. Saya tak tahu apa jadi pada saya selepas ini. Tapi saya tidak setuju. Bagaimana ada syarat Amerika kenakan bahawa ikut perjanjian kita mesti jual nadir bumi kita ke Amerika. Tiada siapa boleh menghalang. Mana boleh dia mengenakan syarat sedemikian? Ini yang perunding-perunding ini, menteri MITI ini, apa yang mereka runding ini? Ini penggadaian negara kita. Ini memalukan. Kena jawab di sini. Kita memang ada sopan santun, berbudi bahasa, tetapi tanpa sebutir bom, tanpa senapang Trump turun ke bawah ini, kita menyerahkan ekonomi kita, menyerahkan kekayaan negara kita 1 trilion ringgit, sedangkan setiap tahun kita berhempas pulas. Lembaga hasil dalam negeri kena cakutip, custom kena putip, semuanya nanti kita bagi kepada Amerika. Petronas bergaduh dengan setengah negeri, tak bayar royalti pada Kelantan, tak bayar royalti kepada Terengganu, mungkir pada Sabah, mungkir pada Sarawak. Kita bergaduh sama sendiri, tapi berbilion kita bagi pada Amerika. Saya memuji ucapan daripada ahli parlimen Pasir Gudang tadi yang berada di blok kerajaan, tetapi beliau seorang yang jujur,
yang berhujah dengan fakta, dan beliau telah mendedahkan satu perkara yang sangat dahsyat. Dengan kehadiran Trump di Malaysia ini bukan sahaja mengguris jiwa dan perasaan saudara-saudara kita di bumi Gaza kerana disambut dengan begitu meriah dengan tari menari dan sebagainya, dan yang paling besar kesannya apabila Malaysia menandatangani perjanjian untuk membeli LNG gas asli cecair, beli daripada US. Kita negara pengeluar gas, kita negara pengeluar minyak, kena bayar 3.8 bilion USD. Hampir 20 bilion setahun kita kena bayar kepada US untuk hanya semata-mata beli gas asli cecair. Dan yang lebih berat lagi, dalam perjanjian itu juga Amerika berhak membeli REE daripada kita. Sedangkan REE ini dasarnya belum lagi kita final dalam negara kita, kerana dia juga melibatkan hak negeri-negeri. Apakah selepas daripada ini kerajaan akan mengabaikan hak negeri-negeri kerana telah menandatangani perjanjian tanpa ada satu dasar yang jelas tentang REE ini? Saya ucap syabas dan tahniah kepada Pasir Gudang kerana dengan hanya kehadiran Trump beberapa hari sahaja, beliau seolah-olah telah menjajah semula ekonomi negara kita kerana telah kita mengikat dengan perjanjian yang kita terpaksa kena bayar 1 trilion yang sudah pasti lebih menguntungkan kepada negara penjajah, negara penjarah darah dan nyawa umat Islam ini. Ini bukan daripada kami, ini daripada ahli Parlimen Pasir Gudang. Kita amat berduka cita dengan semua perkara ini kerana rakyat di bawah hanya dipertontonkan dengan hebatnya diplomasi kita sehingga boleh menjemput Presiden Amerika datang ke negara kita. Sekarang ni bukan setakat ekonomi kita kena ikut Amerika. Halal pun dah nak ikut Amerika sekali. Ya, betul. Apabila saya membaca perjanjian ataupun dokumen rasmi yang disiarkan oleh White House, saya agak terperanjat kerana dalam perjanjian perdagangan baru, Kerajaan Malaysia Madani setuju iktiraf sistem halal Amerika sebagai setaraf dengan JAKIM. Tapi kita kena faham, sistem halal Malaysia dan Amerika ni umpama langit dengan bumi. Di Malaysia, halal dikawal oleh kerajaan ataupun JAKIM. Ada undang-undang, ada audit, ada pegawai agama. Kawalan dan pemantauannya ketat serta tegas. Di Amerika, halal tu ibarat bisnes semata-mata. Syarikat swasta yang keluarkan sijil, syarikat lain bayar untuk dapat logo. Tak ada satu badan rasmi pun yang kawal. Sekarang kerajaan kita tanda tangan perjanjian yang letak dua sistem ni di tahap yang sama. Bila kita buat macam tu, bukan setakat logo halal je yang terkesan. Lepas ni, makanan halal dari Amerika, ayam, daging, susu, makanan segera boleh terus masuk Malaysia hanya dengan sijil halal dari pihak Amerika sendiri. Sejarah tidak pernah mencatat negara yang runtuh karena perang saja. Banyak yang runtuh karena perjanjian yang tampak sah, tapi perlahan menguras kedaulatan. Dan ketika sebuah negara tidak lagi bebas menentukan apa yang dibeli, apa yang dijual, dan kepada siapa kekayaannya diserahkan, maka pertanyaannya bukan lagi soal diplomasi, melainkan siapa yang sebenarnya memegang kendali.